Beginilah suasana kami di rumah kami di Manjung Samudra. Kami bersiap-siap untuk pergi rumah mak, rumah opah. Pakai baju cantik semua, pakai baju apa nama ni? Jubah. Warna hitam, jubah sama dengan jubah ni lah. Hari ini adalah hari raya yang pertama, 22 hari bulan 4 tahun 2023. Waktu sekarang pukul 9.45. Jadi tolong cepat siap. Saya cepat sikit supaya kita cepat sampai rumah mak. Tengok. Rendang mak lagi sedap. Belum. Bawa sikit je lah. Bawa tak muka sedih. Itulah saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama Syawal pada 22 hari bulan April 2023 pada hari Sabtu. Jadi ini sambutannya di rumah mak ramai sanak saudara datang dengan pakaian yang berwarna-warni. Ipar, buai semua ada. Tu ada makanan yang disediakan, ada lemang, ada ketupat, ada rendang, ada nasi minyak pun ada ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang makan yang berdiri nampaknya begitu meriah sekali nampaknya. Masing-masing bertanya khabar, yang tak tanya khabar pun ada. Yang keluar daripada air pada nampak sama je songkor semua ya. Ada ni. Ni makan apa? Makan rendang. Alicia. Rendang juga. Apa tu? Lama sangat. Dia keluar. Orang buat jalan dah siap dah. Jalan raya semua okey ya. Dari sini melekor lekit jalan kat Manjung ni. Ni bagi tahu cepat. Repair. Itu entah apa dia sembang tu anak-anak tu. Inilah suasana ya. Tak dapat nak dibayangkan. Tempat duduk tak ada. Tetangga tu. Kena tanya lah pula. Apa ucapan raya ni? Tengok anak-anak ramai walaupun tak semuanya balik. Ya dah ada tak Pada raya pertama. Mana ada. Mana ada balik. Mana ada? Mana ada aje balik tak balik. Lagi belum lagi. Besok masa ni balik kot. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kumpul anak-anak. Ada anak kumpul selamat sampai ke rumah mak lah kan. Yang lain tu insya-Allah lah akan menyusul ya mak ya. Ya. Jadi nak makan apa? Mak nak makan apa mak? Nasi minyak ada? Atik tinggi kamu Tik. Kita tengok kaki dia pula bersama mana? Tu dah. Kaki. Kaki dia mak. Ya Allah. Banyak-banyak. Tak apa. Janji pandai belajar. Okey, itulah saja rakaman untuk masa ini. Ucapan sikitlah. Selamat Raya kepada semua mak zahir batin. Yang duduk di Kelompok tu bila nak balik? Kelompok saja yang Ipoh. Yang duduk yang ada di Kelompok sekarang tu. Yang raya di Kelompok tu. Dengar. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.